3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kita akan mendalami budaya politik di Vietnam, termasuk sejarah, simbol, sosialisasi politik dan perkembangan kontemporari. Budaya politik merujuk kepada sikap, perasaan dan kepercayaan individu terhadap sistem politik mereka. Ia bukan sahaja menunjukkan bagaimana kerajaan berkuasa, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima tadbir urus dan membina antara autoriti negara. Di Vietnam, budaya politik terbentuk melalui lebih 5,000 tahun sejarah. Ia dipengaruhi oleh falsafah konservatisme, zaman penjajahan, perang kebebasan dan pembentukan negara sosialis kontemporari. Nilai konfusianisme ini seperti menghormati autoriti, kepedulian terhadap masyarakat dan tanggungjawab moral pemerintah telah mengawal tingkah laku masyarakat dalam keluarga dan juga komuniti. Nilai ini kemudian diterjemahkan ke dalam ruang politik dan mempengaruhi organisasi kerajaan serta jangkaan terhadap kepimpinan. Budaya politik kontemporari Vietnam adalah hasil lapisan sejarah yang bertindih, penjajahan Perancis yang membawa tadbir urus barat dan menanam semangat nasionalisme. Perjuangan revolusi pada abad ke-20 di bawah pemerintahan Parti Komunis Vietnam membentuk nilai patriotik, pengorbanan dan kesetiaan terhadap parti. Pendidikan ideologi, organisasi belia dan persatuan massa menyediakan asas nilai sosialis bagi generasi muda. Selepas pembaharuan Diem Moi pada tahun 1986, Vietnam memperkenalkan ekonomi perpasaran berorientasikan sosialis, membenarkan pemilikan swasta tetapi tetap di bawah kawalan parti. Budaya politik ini bersifat hybrid, menggabungkan orientasi sosialis dan juga dinamika ekonomi pragmatik. Simbolik politik memainkan peranan penting dalam membina identiti dan legitimisme negara. Kultus Ho Chi Minh, bendera kebangsaan, upacara kebangsaan dan propaganda mengukuhkan patriotisme dan kesetiaan kepada negara. Sosialis politik berlaku melalui keluarga, sekolah, organisasi belia, media dan juga ritual budaya. Keluarga menanamkan nilai menghormati autoriti dan patriotisme. Sekolah mengajar sejarah, ideologi dan juga simbol negara. Organisasi belia melatih kepimpinan, manakala media dan upacara menyokong ingatan sejarah dan perpaduan nasional. Kini media digital juga memainkan peranan penting, terutamanya di kalangan belia, dalam membentuk aktivis dan tuntutan terhadap ketertulisan dan accountability. Secara kesimpulannya, budaya politik Vietnam adalah gabungan antara tradisi dan juga kemodenan. Ia berpunca daripada nilai konfusianisme ini, perjuangan revolusi, legasi Parti Komunis serta pengaruh ekonomi dan juga globalisasi. Simbol, pendidikan dan sosialisasi mengekalkan patriotisme, kepatuhan terhadap ideologi dan perpaduan nasional. Walaupun perubahan sosial dan digital memberi impak kepada generasi muda, budaya politik masih menekankan kestabilan, autoriti dan juga identiti nasional. Memahami sintesis ini penting untuk melihat dinamik politik, ketahanan institusi dan inspirasi rakyat Vietnam dalam era pembangunan.